kelas. Hai, nama aku Iman. Hari ini hari pertama semester baru. Atas sebab tertentu, Ramadan kali ini semua pelajar dapat kelas online dekat rumah. Aku ni bukannya tak suka kelas online. Cumanya tengoklah tadi, first kelas pun dah terbabas. Nasib baik dah sempat. Terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Ish, tak ada jadi ni. Raya dah nak dekat. Aku nak pakai baju raya apa nanti Aku mana ada baju raya. Dah 5 tahun dah aku tak beli. Hai, dah 5 tahun aku tak beli baju raya. Takkanlah tahun ni sama juga. Aku pun nak rasa pakai baju raya baru. Tapi Hello, Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam. Kenapa? Tutor kau dah set belum? Oh, dah siap dah. Fal, ni kau mesti nak minta tengok jawapan Aku nak bandingkan jawapan aku dengan kau je lah. Ya je kau, ingat aku tak kenal kau. Okay lah, nanti aku share jawapan. Thank you Man, baik tu. By the way, Raya nak dekat ni. Kau dah beli baju raya belum? Baju raya aku tak tahu lagi. Entah, nanti aku fikir lah baju raya tu. Kau macam mana? Baju raya warna apa? Nama aku Is. Aku kawan beriman. Dah lama aku kenal dia. Orangnya chill je, tak banyak bunyi. Kalau aku jenis hidup selesa, dia jenis janji hidup. Tapi satu benda yang aku perasan, dia tak pernah merungut. Bukan sebab dia tak penat, tapi sebab dia dah biasa katanya. Aku yang serba cukup ni selalu mengeluh, tapi dia tenang je. Aku dah biasa tengok dia berjimat, selalu utamakan benda lain daripada diri sendiri. So kali ni aku rasa biar aku dengan geng Sekre buat sesuatu untuk dia. Bukan sebab dia minta, tapi sebab dia layak dapat. Okay Man, aku berdoa dulu. Assalamualaikum. Surprise baju raya Iman? Betul kali ni biar kita pula buat dia happy.
Wih, gak minta lah. Baju lah. Setiap tahun, aku elak untuk beli baju raya baru. Dulu, aku pernah tolak baju yang mak aku belikan. Aku tak hargai. Aku tak sedar betapa bermaknanya selai kain itu. Aku menyesal. Tapi, orang kata yang dah tiada, jangan ditangisi. Yang masih ada, terus hargai. Inilah kisah baju raya aku.